Seiko punya watch ni engine dia boleh tukar. So jam tu masih boleh pakai je lah. So si model lah. Macam ni model dia boleh nampak dekat situ. Seiko boleh stay. Boleh nampak tak? Susah sikit kena pakai dekat-dekat ya. So model dia dekat situ lah model dia. Alright. So mari kita tukar. Ni yang lama punya, rusaknya. Yang barunya bisa clear sini. Okay, ini tak jauh. Kita pasang balik. Nak keluarkan jam tu punya ni pakai benda ni lah. Angkat benda ni ya. Pakai ni nak angkat jam tu punya jarum. Kalau tak dia bengkok dia akan patah. This special tool lah Okay, so dah cabut pula. Mari kita pasang balik. Dulu macam ni glow in the dark. Okay. Start sana dulu. Mari kita pasang dia. Okay. Jam ni jenis snap on ya. Jenis snap on. So senang lah masukkan. Just make sure. Okay, screw tekan saja. Tekan saja dia akan masuk. Alright. So just press saja dia akan masuk. Nampak itu kan? So tekan saja dia akan masuk. Okay. There you go. Dan mari kita masuk dia punya jarum dia. Sekali masuk yang jam dulu. Okay. Masuk jam dia. Agak-agak tekan jangan kuat sangat lagi. Kenapa dia? Termasuk minit dia. Put in the minit pula. Okay, not too hard. Okay, done. And lastly, second. Okay, we have that. Now kita boleh pasang bateri. Okay, sama kita pasang dia punya bateri. Right. Okay, and everything should be just fine. There you go. And kita boleh pasang balik ke dalam bekasnya. Okay, so mari kita pasang balik. Alright, let's see here. Okay. Kita screw balik. And it's good as new. Okay, bila pasang screw always cross We are good. And we are good. Okay, so siap dah. This model dia adalah 4108A ataupun 42802. Okay, this is the model. Okay, so everything is good and working. Just replace the engine. Oh, sekat situ.